Kita berada di air panas Gresik dan bersama freezer kita. Kita bawa jalan ni. Daripada Tanjung Agas kita bawa ke Muar, pusing dah dekat Batu Pahat dah. Lepas tu kita patah balik ke Merlimau. Tarik ni. Betapa jauhnya dia berjalan ke freezer kan. Freezer kita baru kan sayang kan. Freezer rasa happy. Happy ya. Happy. Jom kita pergi. Ya Allah, Tuhan yang bilang. Kita pergi air panas. Kita panaskan kaki kita. Panaskan kaki. Okay. Tapi saya kena buka ni lah. Okay. Tak rendam boleh. Ha? Apa? Nanti tak ada token lain. Nak buka ke? Kat kanan lah. Kat sana. Ya. Tu ada siap masuk. Tengok depan patutnya, bukan tengok ke sini. Tengok depan. Jom kita tengok depan pula. Sayang, tengok ni, sayang. Oh, berendam. Mana? Nak duduk? Sana lah. Sini. Ada buaya situ. Nampak buaya. Ya, ada buaya lah. Ni dah. Tengok budak tu kencing dalam tu dah. Okay. Ni boleh rendam kaki kat sini. Rasa panas. Kita rendam kaki kita. Tak panas kan? Tak. Tak. Langsung tak panas. Kat mana? Dalam lah? So kena masuk dalam lah? Kita masuk dalam. Itu mana? Tak hilang? Panas dah. Dah pegang. Dia baik. Kan dah basah. Tarik lagi. Oh, panas. Saya nak kena tarik lagi. Tapi kita kan Tarik. tak apa, rendam je lah. Basahkan dia. Astaghfirullahaladzim. Tengok seksi ni tu. Rendam je, tak apa, nanti dia kering je. Ya, tak apa. Jalan. Jangan lah. Cuba gigi kasut sana. Tadi dah ni. Boleh. Sudah pergi bekam semua. Boleh lah. Ada lagi panas pada ni tak? Dia panas lah. Boleh. Basah. Tak lah apa. Biasa-biasa. Dalam juga. Kalau dulu tak apa nak dalam. Pentingan dia sendiri. Tengok. Dia tutup jalan. Hidup jangan pentingan dia sendiri.
Betul tak? Tidak yang kepentingan dia sendiri. Ini kita tidak panas. Ini pun dah ni kan. Pada tengah air kalau pagi sedap. Okey tak? Tidak sekejap. Ini berapa? Tutup jalan. Tak panas. Lepasnya. Betul. Betul.